Okey, kepada siapa yang masih lagi tak tahu macam mana sebenarnya cara untuk kita apply projek perumahan penjawat awam Malaysia ataupun nama pendek dia PPAM. Okey, so projek PPAM ni khas untuk siapa yang bekerja kaki tangan kerajaan saja, polis, askar, nurse, doktor ataupun cikgu. First kali adalah kena semak dulu kelayakan loan. So kelayakan loan untuk rumah ni harga dia bawah daripada RM300,000 sahaja. You sendiri adalah pembeli rumah pertama dan belum pernah apply mana-mana rumah PPAM. Yang ketiga adalah kenalah bergaji bersih lebih kurang dalam RM2,700. So untuk projek ni, loan yang dimenangkan adalah loan LPPSA sahaja. Loan yang khaskan untuk kaki tangan kerajaan. Kelebihan kalau LPPSA ni adalah dia punya profit rate flat 4% sahaja. By the way, kalau korang ada parents yang dah pension pun masih lagi boleh apply untuk rumah di PPAM Salak Tinggi Sepang ni. Dan yang bestnya projek ni boleh apply full loan dan tak perlu sediakan apa-apa deposit. Just readykan RM250 saja untuk booking. Kalau berminat nak apply projek PPAM Salak Tinggi di Sepang dengan harga bawah daripada RM300,000, boleh terus klik link saya dekat bio dan jangan lupa beli rumah dengan saya, Izzy Rico.